Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita bersama saya dari MS Fishing. Okey, macam biasa sebelum kita mulakan kita punya video kita untuk kali ini, kalau yang mana belum subscribe lagi kita punya YouTube channel tu, aku nak minta bantuan kau untuk subscribe dulu kita punya YouTube channel, bantu kita dekat situ. Okey? Dan kalau boleh like, komen dan share sekali lah. Tak lupa juga kalau korang berminat dengan barang-barang yang aku nak review ni kejap lagi, korang boleh pergi dekat bag kita tu ataupun dekat bahagian description. Aku akan letak dekat situ lah untuk barang ni. Tengok yang mana satu yang korang berminat, korang boleh klik dan dapatkan dekat situ lah. Ok. Alright, untuk video kali ni, kalau ada yang masih tertanya-tanya, aku biasanya rakam video memancing aku macam mana kan. Ok, aku pakai kamera GoPro yang aku tengah rakam ni lah. Ok. Ok, untuk dia punya holder kan, orang tertanya holder dia macam mana kan. Sama ada holder ni, dia sebenarnya boleh guna untuk phone boleh, untuk action camera pun boleh tau. Ok, aku ada dua jenis. Satu yang neck holder, satu lagi yang cheese strap ataupun body strap. Dia ada dua. Dua-dua ni kalau kau nak guna untuk action camera boleh, untuk phone pun boleh, tak ada masalah. Ok. Ok, aku tunjuk dulu untuk yang apa ni, neck holder. Ok, untuk neck holder ni aku punya ni yang jenis boleh adjust tau. Dia punya ni, nampak ni, dia macam wire yang jenis boleh adjust lah. Ikut keselesaan korang ataupun nak adjust kamera. Bila kita pasang, kita boleh adjust sama ada dia kalau ke bawah sikit kan. Korang apa ni, kepit sikit yang belakang ni. Boleh kepit sikit macam tu. Nampak tak? Dia kepit. Jadi dia akan naik ke atas sikit lah benda ni. Kamera ni akan naik ke atas sikit. Ikut korang, nak atas boleh, nak ke bawah terus pun boleh. Ataupun kalau korang nak memanjangkan dia macam ni ke, ikut korang lah. Dia boleh adjust orang kata kan. Sebab apa? Sebabnya benda ni dia fleksibel. Dia fleksibel ikut korang. Tapi ni antara salah satu lah yang aku pakai kalau aku nak pergi mancing, aku nak letak kamera. Macam aku akan letak action kamera aku dekat sini lah. Okay. Tapi kalau korang nak guna untuk phone, untuk phone dia ada tapak untuk phone juga tau. Dia ada dekat sini, dekat atas ni. Korang kena masukkan dekat sini tapak yang untuk pegang phone punya, phone holder. Lepas tu korang boleh letak phone lah. Yang ni biasanya kalau phone ni, kalau orang nak apa ni, nak guna untuk buat live lah. Biasanya orang buat live. Kalau orang nak rakam video mancing, jarang lah pakai phone. Biasanya orang akan pakai action camera. Okay, sebab action camera dia lebih mudah berbanding kalau kita pakai phone. Phone ni kalau nak buat live stream, memang A lah. Nak buat live stream boleh pakai, boleh pakai tapak phone. Lepas tu masuk phone. Kalau korang nak buat live stream sambil memancing ke, sambil korang tengah bercamping ke, terpulang kat korang lah. Okay, tapi yang ni neck holder dia boleh adjust. Ada juga yang jenis tak boleh adjust. Yang jenis, yang lagi satu tu kita jenis sangkut je tu pun boleh juga, yang tu tak ada masalah. Dia lebih kurang je. Cuma aku lebih suka yang jenis boleh adjust ni. Okay, lebih adjust ni bagi aku lagi memudahkan aku, sebab kita boleh adjust kamera kita tu. Kita boleh adjust kamera kita tu nak kedudukan yang macam mana lah. Kalau yang jenis keras terus tu, yang tu memang tak boleh adjust. Korang hanya boleh adjust bahagian kamera ni sahaja, atas bawah macam tu. Bahagian ni korang tak boleh adjust lah. Macam aku ambil yang jenis fleksibel ni, yang kat sini aku boleh adjust, yang dekat sini pun aku boleh adjust. Ni kelebihan lah neck holder yang macam aku ni. Okay. Alright, ni untuk neck holder. Lagi satu yang aku pakai yang strap body ni ataupun chest strap. Nama ni nama dia chest strap ke strap body lah, macam tu lah. Tapi yang ni yang dekat badan punya yang dekat badan punya. Kejap, dia dah berlipat-lipat pula dah. Dah lah hari pun macam ni dah nak hujan, dah rintik-rintik lah ni. Okay. Okay, ni untuk strap badan strap badan ni pun sama juga. Yang ni untuk action camera boleh, untuk phone pun boleh, tak ada masalah. Okay, macam aku ni untuk tapak phone aku tak ada lah, sebab aku memang lebih kepada pakai action camera. Action camera boleh terus masuk kat sini je. Kalau korang nak pakai untuk phone, korang kena masukkan tapak dia, ataupun korang kena ada tapak dia masuk dekat sini, tapak untuk phone tu. Lepas tu korang ikat, lepas tu korang boleh lah kepit korang punya phone tu dekat sini. Pun sama juga yang ni, kalau korang nak guna untuk buat live stream, guna phone pun boleh, tak ada masalah. Yang ni dia korang boleh adjust dia punya tali strap ni. Yang ni pun boleh adjust. Cuma yang ni dia melekat kat badan lah, dia bukan dekat leher lah. Okay, yang ni korang boleh adjust ikut keselesaan korang. Belakang dia ni pun boleh adjust juga. Ni belakang dia. Okay, cara pakai dia mudah je. Kita just sarung je macam ni. Okay, nampak ni, kita sarung je. Lepas tu yang ni kita kepit lah. Nampak ni, yang ni dekat belakang dia akan jadi macam ni. Belakang dia jadi macam ni, ni depan ni macam ni. Dekat sini kau boleh adjust lah. Tengoklah kau nak
nak dia lagi ke atas macam ni pun boleh. Korang ikat lah benda ni, ikut korang lah. Korang nak jadi standard dekat tengah-tengah macam ni pun boleh, ikut korang. Okey, ini cara dia. Bila kita pakai tu dia ada dekat body, dia memang kalau kita mancing tu dia tak ada ganggu tau. Kalau yang ni, dia tak ada ganggu. Ini kalau korang nak buat video surf pun, kalau surf biasa memang kau pakai ni lah. Sebab kalau pakai ni, kalau surf dia tak boleh, dia mengganggu. Dekat tengkuk ni dia bergoyang-goyang macam tu. Dia beza lah. Ada yang kita boleh kita pakai yang ni, ada yang kita pakai yang ni. Kalau yang ni yang sekarang ni, yang macam ni dia mudah kita nak buka tanggal lah. Biasa yang ni kalau untuk naik trip boat ataupun kalau aku nak casting, aku pakai yang ni je, mudah. Okey. Tapi kalau aku nak mancing bottom, nak main mancing pantai lah, aku akan pakai yang ni. Yang ni lagi memudahkan aku dan dia pegang dia lagi padu. Yang ni kalau kau nak rakam atas boat pun dia lagi kukuh lah. Cumanya kau nak buka tanggal, nak bagi member rakam, anda kata kalau korang tengah strike tu, dia susah lah, lambat lah, korang nak kena buka skru dulu. Okey. Kalau yang ni korang boleh buka macam ni je terus. Net holder itu beza dia ada kelemahan kekurangan. Cuma net holder ni orang kata mudah jatuh sebab kita boleh main buka-buka tanggal kan. Orang kata kalau kita buka terlepas jatuh lah. Kalau macam ni tak ada, selagi kita tak buka skru ni dia tak jatuh, dia melekat je lah kat badan kita. Dia macam tu. Okey, inilah antara dua benda yang aku guna untuk aku rakam semasa aku memancing. Yang jenis net holder ni pun aku pakai. Yang jenis chest strap, chest strap ataupun strap body. Yang ni strap body lah aku panggil, mudah. Dia nama betul dia chest strap. Dia strap strap badan ni, chest bahagian chest kita kan. Okey. Nama betul dia chest strap. Okey, ataupun orang panggil dia strap body lah, body strap. Okey. Ikut korang. Nak ambil yang ni boleh, yang ni boleh. Tapi kalau macam aku, dua-dua ni aku pakai. Jadi aku kena grab dua-dua lah. Ada masa aku kena pakai yang ni, ada masa aku pakai yang net holder. Okey. Alright. Dan tak lupa juga, korang nak pakai untuk phone boleh, action camera pun boleh ikut korang. Nak pakai phone boleh, action camera boleh. Okey, kalau korang nak buat live, kena pakai phone lah. Kalau korang nak rakam, nak buat video, better korang pakai action camera. Tak kisah korang nak ambil apa-apa sekali. Kalau macam aku pakai GoPro lah. Sebab aku lebih kepada macam orang kata macam hardcore sikit kan. Jenis buat aktiviti lasak ni lebih kepada GoPro, dia lagi cun lah kalau bagi aku. Ataupun DJI. Dua ni lah kalau yang aku minat, GoPro ataupun DJI. Okey. Alright, sampai sini saja kita punya video kita untuk kali ni berkaitan dengan barang yang aku pakai semasa aku nak rakam ketika memancing lah. Satu kita ada net holder ni, satu lagi kita ada body strap ni. Kalau korang berminat dengan barang ni ataupun yang mana nak dapatkan tu, korang boleh tengok dekat bag kita tu ataupun dekat bahagian link description kita. Aku akan letak link dekat bahagian description bukan link description, dekat bahagian description tu kalau korang klik ada link lah. Korang boleh dapatkan dekat situ, tengok pilih yang mana yang korang nak, korang boleh grab dekat bag tu ataupun dekat bahagian description tu. Okey. Right, sampai sini saja kita punya video kita untuk kali ni. Macam biasa, kalau yang mana belum subscribe lagi kita punya YouTube channel, aku nak minta bantuan korang untuk subscribe dulu kita punya YouTube channel, bantu kita dekat situ. Okey. Semoga kita jumpa lagi dekat next video kita lah. Apa-apa pun, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye.